santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our all to our first episode of SBS Singgah Buah Semata. Jadi date hari ni 14/2 26 hari Saturday, yang bermaksud ni singgah buah semata ni kalau ikut Kelantan ni maksud dia, kalau kat luar ni bermaksud singgah sembang-sembang sebentar. Kita santai. Buah ni maknanya santai. Okay. Jadi kita akan berbual secara santai, free and easy about everything in our life, especially lepas sekolah sains dulu. And we talk everything under the sun except politics. Kita tak sentuh, dan isu-isu yang sensitif. Okay. Podcast ini adalah khusus untuk alumni Sekolah Menengah Sains Kelantan batch 1978 hingga 1982. Jadi lebih dikenali dengan Beca 82. Sebelum kita sambung ke kalam kita ni, izinkan saya perkenalkan host podcast kita ni. Saya Wan Ahmad Termizi, dikenali dengan Miji ke Mizi ke, kelas 5 Gamma. 5 Gamma host ni 5 Gamma, dua-dua 5 Gamma. Jadi orang kata kelas hok ngusuk lah, hok belakang sekali. Perception lah. Jadi kita dia ada 4 kelas: Alpha, Beta, Delta dan last kali Gamma. Dan kita nak royak sikit sebab kita baru saja mengadakan grand reunion at 60 tahun. Kalau ni kita dah 61 lah tahun lepas. Tapi nampak muda belakang ni. Tak song jadi 60, 61. Warga emas ni tak ada itu lagi, tak song lah. Jadi kita buat di Hotel Perdana Kota Baru. Jadi Alhamdulillah sambutan begitu meriah, begitu menakjubkan. Kita dapat kumpul 100 orang Beca 82 dengan 20 orang cikgu. Alhamdulillah. Semua nak mari. Cikgu terutamanya. Hok sakit pun nak mari. Hok itu daripada jauh, bukan Kelantan saja ni. Daripada Kedah, daripada Perlis, daripada ni lah, semua lah. Dan hok kita duduk di overseas semua tu, rasa nak mari tak boleh. Tapi kita buat video lah demo tu. Dia tunjuk ni kan. Jadi everybody enjoyed the occasion. So berikutan daripada itu, lepas tu ada orang bertanya pada saya. Kata tak okey setakat ni ya. What's next? Kita hilang gitu saja. Jadi pentingnya silaturahim. Lepas tu kita nak tahu gapo dia mau buat lo ni kan. Jadi saya pun rasa saya duk fikir. I mean the best platform is podcast lah. Saya akan Zik kata I'm game for it. Jom kita buat. Jadi lagi saya naik semangat. Dia pun bagi idea gini. Kata pun we can wait for the first episode to happen. Jadi kita pun ada list senarai gapo nak panggil lah. Hok kita panggil ni, hok ada kelapangan, hok nak berkongsi cerita, hok I think dia orang ada colourful life. Dia boleh cerita macam-macam. Bagi kita semangat lah. Jadi objektif dia, kita bukan nak cari glamour ni. Kita bukan nak shot sendiri. Kita nak mengeratkan silaturahim. Mana hok putus, kita sambung. Hok renggang, kita rapatkan. Hok rapat tu kita ikat lagi. Jadi kita tak putus. Tu kita punya tu. Lepas tu kita berkongsi cerita pasal hidup. Selepas sekolah. Maybe semua orang tak tahu. Tak ramai orang tahu. Kita jumpa ni kumpulan yang tertentu saja. Dia cerita benda yang sama. Jadi tak menyeluruh. Jadi orang tak tahu Nazri ni nampak hebat ni. Cerita dia apa, kita nak tahu lebih lagi. Apa dia jadi orang hebat? Wak Asirah pun gitu juga. Apa dia jadi what they are now? So mungkin kita ambil iktibar lah daripada demo punya itulah pengalaman semua tu kan. Jadi dan platform ni juga kita ambil kesempatan untuk kita update pasal sains-sains kita. Kita update pasal aktiviti yang kita nak buat. Kita juga nak kita ada tubuhkan tabung ukhuwah, kita panggil tabung ukhuwah. Jadi kita nak menolong
rakan-rakan saing-saing kita ada tagline juga, saing pah bila. Apa maksud saing pah bila? Maknanya kita nak saing siapa kita ke hujung nyawa. Kita mana susah tu kita erat sekali. Kita tolong dia. Jadi kita nak buat benda-benda macam ni lah. So kita bukan kata nak famous ke apa, tak ada dah. Umur 61 ni tak ada dah. Pasal kita nak jadi famous ke apa, tak ada. Itu saya punya sedikit mukadimah lah untuk kita start rancangan kita hari ni. Okay, Zik. Serahkan pada saudara kita, Abdul Aziz. Kelas gamar juga, 5 gamar. Masih banyak Mizi. Okay, Alhamdulillah. So kita ni first time ni kita buat podcast. Macam Mizi royak lah hari tu. First time dia kata saya tu nak buat podcast. Saya ingat nak apa podcast. Siapa nak klik? Tapi bila fikir main molek juga why? Sebab all the while kita dah ada WhatsApp group. Tapi kita kecek sekitar masa learning dengan masa zaman sekolah dulu. Tapi hak tak adanya, selepas kita habis sekolah, gapo bapak kita buat. Lepas tu macam misteri je deh. So kita fikir, elok juga boleh buat apa semua lah. So Alhamdulillah hari ni, hari Sabtu ni, kalau Jumaat hari nak ni, hari Sabtu ni, kita ada 2 tetamu istimewa kita. Pertamanya kita ada Nazir kita panggil G lah. G kita, 5 beta. Dan juga kita ada Wan Asriah daripada 5 Alpha dulu tahun 82. Ya kita ni memanglah kita tahu banyak benda dia boleh bercakap dan juga Asriah banyak itu. So tanpa melengahkan masa ni, kita nak saya izinkan hamba tanya dulu dah. Sebab saya ingat tu lepas SPM besok tu, masa tu dia ingat mau you nak ambil gambar, video kau semua. Lepas tu ilas senyap. Tiba dapat surat kena pergi ke lower seat sementara. Bapak ni sebenarnya tak segi. Tapi dia fikir, kalau tak pergi, tak pergi overseas. So pergilah belakang. And then ada one day tu, I duduk lopak. Ya, kata, apa dia? I duduk lopak-lopak ni. Lepas tu rupanya, dia lah orang pertama yang dapat offer pergi ke US. Semua result dia dapat dia. So, orang kata, kalau air boleh. Okay, kita boleh lah kembali. So, ampun nak tanya lagi. Gapo you dah? What's happening actually? Silakan ye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyaklah kepada 2 host kita yang hebat ni daripada Gamma. Apa Gamma pun saya tak tahulah. Tapi just a joke for them lah. Okay. By the way, saya nak start selalu lah pasal tak saya habiskan masa. Lagu mana benda tu boleh berlaku. So I call this as, setengah orang call it the great things happening in your life early on sampai ke bila-bila lah. Tapi for me, I look at it as rezeki daripada Tuhan. That rezeki tu, today we want to share what happened. Sometimes I call it glory in my life. One of the glory things in my life. There are few, but this is one of them lah. Mula-mula lepas. So masa tu, kalau saya ingat, masa tu kat tepak. Kita semua kat tepak. Cikgu besar, kita punya pengetua at that time, kata ada JPA. Zakaria Putih. Dia kata, as a matter of fact, tak ramai yang tahu bahawa Zakaria Putih adalah one of the yang favor me very much masa sekolah dulu. Gitu. Because semua orang tak tahu. Bagi example, when there is tak ada kena-mengena. Dia orang luar. Dia favor me because dia tengok saya aktif sports at that time. Kita dalam suka hoki. Aktif in debate. Kita pun debate sekali. Kita sama lebih kurang kita. And saya dah buat PA system lagi. Saya pengarah surat khabar kita tu. Surat khabar sekolah sains tu. Gambar dah. Semesta. Bukan semesta. Berkala tu. Yang berkala. Kita masa tu pakai carbon. Harga dia 50%. So I was a busy man since that time. So dia jadi bukanlah fan, tapi dia always favor. So there was a time where there are scholarships. Kita semua dapat scholarship Persekutuan. Berapa? RM35 sebulan gitulah, lebih kurang tak? 35 tahun. And all of us got that.
Tapi kita minus. Mana ada tak ada. Ada. Kita minus the laundry, kita minus asrama. Ingatlah setahun mungkin RM5 kos Lah, RM9. Every one of us. Dia panggil beasiswa Kita kelas persekutuan. gamma. Beasiswa untuk sekolah. Tetapi saya pengetua pilih dengan arwah Muhammad Noor. Bapa scholarship. Satu lagi ialah Rotary Club, which is about 150 plus SPM will be paid by them. Semua tak tahu. Dua orang ni ya? Dua orang ni ya, Dua dengan because Mak Noor. pengetua pilih. Mak Noor dengan saya. Sebab Mak Noor pun main hoki juga masa tu. Walaupun Masa tu reserve sikit lah dia ada arwah. Jadi saya was again saya nak mention tadi was rezeki tu dah start di sekolah. Jadi walaupun saya daripada keluarga yang tidak berada, tapi saya boleh pakai kasut comel, main tenis, ada seluar, ada baju molek because of that rezeki. I see. So from there, masa kata Pak tu, Karya Putih kata JPA will come to interview about 20 to 40% of us at that time. Semua kita duduk di library. Interview was in the library. Form 4 Form 4. Oh. And at that time, saya remember. Ya ada masa tu. Ada form 4, ya betul. Kita sana. Macam mana saya tak tahu? Oh, di library kita pergi kereta patutlah tak adil. Dia panggil about that. Jadi, And waktu tu hanya kelas alpha dengan beta. Lima gambar pergi kereta. Mak masa tu dengan Zamri Murah pun ada. Saya ingat Zamri Murah pun ada. Zaidi kita Alfa pun ada. Mak masa tu. Macam putih lah kita kata. There are about 3 guys and one lady interviewer. Kemudian dia ada secretary duduk kat luar tu untuk tapih ataupun registration of one person to another for interview. I was scared at that time because my physics exam at that time saya dapat 20 mark only out of 100. Was so scared that I'm not going to pass that. So tapi Zaidi Abdullah, which happened to be orang Kuala Krai juga sama with me, said, hey, you should be an architect, dia kata. You should take this opportunity because you can draw. So what do I do? Go and draw the house. It was Zaidi. But when I ask him again now, tanya Zaidi, dia kata tak ingat. Gambar kita ingat Aziz. Sorry, ingat semua everything. So I start drawing dalam library tu of what I impian to do. It's just a stupid house. You look at the drawing, you say, oh, what a stupid drawing. But it catch the interviewer. It catch that this guy, all that. And then he asked me in the interview, why you want to go to overseas? Saya kata, I have no choice because my father can give maybe 10 ringgit per month. If I go to local university, I cannot fight, I cannot compete with the rest of the people. So you have to send me to overseas. And dia rasa my English is good enough at that time. Pun saya antara dua bahasa Malaysia ke English debate team kan. So dia lah ni bahasa Inggeris. Dia rasa okey lah bing orang Kuala Krai yang boleh catch up putih lagu ni, dia kira kita boleh hantar. Kita boleh hantar. Tak ramai orang tahu. And fair enough, saya pun tak expect they will choose me. There are a lot more other good people in the group. Lepas tu kita pergi sekolah Sains Pahal. Samsah panggil. Samsah. At that time, communication with us and also our parent cuma melalui telegram. So Betul. JPA hantar telegram Betul. ke rumah, minta ayah saya mari ambil saya. At that time, we had a horrible time dekat sekolah Sains Pahal kan. Mandi dengan kebab, orang lembu, apa semua masa tu. Lepas tu rambut tak boleh, lepas tu kena pakai cetong di pinggir. If you remember. Yalah, apa seat semua gocok semua apa seat kan budak mati belakang. Tempat weekending. And then at that time we baru sampai seminggu tak? Lebih kurang seminggu. Seminggu. And then the sekolah warden sekolah Sains Pahal ni minta kita kuat rambut siapa tak ada macu, hilang macu. Pakai cetong pinggir, rambut pendek. Allah berat kata. Di kelas mai catur semua. Tak ada. Saya tak ada pergi kelas. Tak ada pergi kelas. Tak ada pergi kelas. Mari dah surat telegram. Next week, you going to California. Oh, dia. So, saya rasa that is a miracle, glory and rezeki.